ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perempuan muslimat sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam ni Sirah Nabawiyah jilid yang kedua, Komplot Membunuh Nabi, ya. Muka surat 51, ya. Okey, Alhamdulillah, ya. Muka surat yang ke-51, ya. Ustaz tengok. Komplot Membunuh Nabi, ya. Baru mula, ya. Bab ke-11. Oh, menuju Madinah, ya. Okey, jadi dua orang yang terlibat, ya, dalam komplot. Yang pertama Umair, yang kedua Safwan, ya. Jadi Safwan, dengan Umair ni dia sepupu. Safwan, bapa dia Umayyah bin Khalaf telah mati dalam perang Badar. Ya, Safwan nama penuh dia Safwan bin Umayyah. Ya, letak tambahlah situ Safwan bin Umayyah. Sebab bila kita belajar sirah memang kita kena capture dia by nama dia dengan bapa dia, sebab nama boleh overlap lah. Ya, kalau kita kata Safwan baru banyak Safwan. Safwan mana, ya? Yang terlibat, ya, dalam peristiwa Aisyah, ya. Kena fitnah pun Safwan juga. Jadi kita kena capture nama dia dan juga bapa dia, Safwan bin Umayyah. Ya, selalu kena letak Safwan bin Umayyah, ya. Jadi Safwan bin Umayyah ni, ya, dengan Umair bin Wahab Al-Jumahi. Ya, jadi Safwan bin Umayyah dengan Umair, ya. Muka surat 51 tu kita tengok balik dua nama ni. Jadi Umair ni orang miskin, Safwan orang kaya, ya. Jadi Safwan offer untuk Umair pergi bunuh Nabi tu. Ya, pasal Umair ni dia ada keberanian, ya. Dan dia punya ya, kerana sedih mengingatkan kematian ayahku dan saudaraku di Badar. Jadi Safwan sedih, ya. Umair juga sedih juga. Kerana dia kata bapa engkau adalah ibarat bapa aku sendiri, ya, sebab mereka datang daripada family yang sama. Jadi Umair telah dihantar, ya, untuk pergi ke Madinah dengan tujuan membunuh Nabi. Okey, menuju Madinah. Jadi Umair tadi, ya, dia ke Madinah dengan menunggang unta. Memanglah, ya, untuk long distance journey memang kena naik unta. Bila tiba di depan masjid, ya, Umar terpandang dia, Umar bin Al-Khattab. Ya, Umar nampak Umair. Umar ni kenal tak Umair? Dah tentulah sebab Umar orang Mekah. Ya, jadi orang Arab ni dia ingat muka, ya. Dia ingat muka kita, ya. Cuma kadang dia tertukar. Ya, dia tertukar. Kita pun sama juga. Ya, kita kata macam pernah jumpa Arab ni kat mana? Rupanya Arab lain. Ya, tapi Arab dengan Arab, ya, Melayu dengan Melayu, kita insya-Allah ingat muka tu. Jadi Umar terpandang dia dan berkata, anjing itu musuh Allah. Jadi Umar menggunakan istilah anjing lah. Ya, kerana mereka ini ibarat anjing, ya, yang macam kita faham, ya, kalau kita lepaskan anjing yang tersepit, nanti dia akan gigit kita, ya. Jadi anjing ni kita kata jangan dibagi peluang untuk berbaik-baik lah, ya. Walaupun Islam tidak menghalang kita buat baik pada anjing. Ya, kisah seorang perempuan Bani Israel yang merupakan seorang perempuan jahat, perempuan nakal. Kemudian dia bertaubat, ya, nak kembali kepada agama, dia nak pindah ke tempat lain. Dalam perjalanan dia kehausan, jumpa perigi. Ya, kemudian setelah minum puas, dia tengok ada anjing yang kehausan, dia bagi minum anjing tu. Ya, menggunakan ya, kasut dia. Dia ambil guna kasut, ya, malah diikat dengan tudung dia. Jadi dia ambil tudung dia dan diikat pada kasut dia, ambil air bagi minum pada anjing. Ya, dan Nabi kata, ya, Allah ampuni dia. Dua kali dalam hadis yang sama Allah mengampuni dia. Ya, maknanya ghafarahallah, ya, ghafarahallah mana Allah telah mengampuni dia. Ya, walhal dia baru bertaubat, ya, baru bertaubat, belum buat ibadah lagi. Tapi kerana niat dia ikhlas, ya, dan dia pun sudah bertaubat. Kuncinya taubat tu lah. Kunci taubat. Walaupun belum buat ibadah, tapi taubat tu yang paling penting. Ya, jadi taubat dan ikhlas, ya, nak tolong walaupun anjing, ya, boleh pahala. Jadi sudah tentu kedatangannya ke sini dengan tujuan jahat, ya. Jadi Umar bila tengok pada Umair ni dia tahu dah, ya, sebab Umair ni keluarga Umayyah bin Khalaf. Tak ada tujuan lain lah, ya. Maka Umar pun pergi report ke Nabi, baginda mengizinkan Umair masuk,
Ya, sebab kita tak tahu. Ya, dalam hati kita tak tahu tu kerja dia dengan Allah lah. Tetapi kita kena berhukum pada zahir. Ya, nahnu nahkum bizawahir dalam hadis. Nahnu nahkum bizawahir. Kita berhukum, ya, kita buat judgement based on fact lah, ya. Apa yang kita nampak depan mata kita. Kalau kita nampak dia dah bersongkok, berjubah, ya, dan pegang buah tasbih, kita kena anggap dia orang baik. Walaupun mungkin dia menipu. Ya, sebab kita tak tahu dalam hati dia. So kalau kita tengok dia datang masjid, dia mula baik, ya, mana kita kena approach dia dan kita kena terima seadanya. Ya, lebih pada tu kita minta dengan Allah supaya Allah jaga kita daripada tipu daya dia kalau dia jahat. Jadi Umair pun masuk bertemu Nabi. Umar membawa masuk Umair dalam keadaan berjaga-jaga. Maknanya walaupun Nabi benarkan, tapi Umar masih, ya, mengambil apa ni pendekatan dipanggil hazar, ya. Hazar makna berwaspada dan berhati-hati. Sebab mungkin dia boleh keluar pedang, ya, tikam Nabi, ya. Umair sebut sobahal khair. Ya, sobahal. Ya, kadang Ustaz dengar ramai orang sebut sobahul, salah. Sobahal. Baris dia fathah, sobahal khair. Ya, jangan sobahul khair, ya. Sobahal khair. Ya, masa al khair. Ya, dia fathah sobaha masa'a, ya. Sobahal khair. Selamat pagi. Rasulullah kata Allah Taala telah memuliakan kami dengan salam yang lebih baik daripada salammu, ya. Sobahal khair ni adalah greeting lah, ya. Salam tu makna greeting, ya, ucapan selamat, ya. Dan diganti dengan salam ahli syurga, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Nabi tak jawab, ya. Cuma Nabi tak jawab sobal khair tu. Tapi Nabi bagi tahu kami orang Islam telah diajar, ya, dengan satu ucapan yang lebih baik kerana ucapan itu adalah ucapan ahli syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi tanya apa tujuan. Umar kata aku datang nak menebus tawanan, ya. Sebab anak dia salah seorang daripada 70 yang kena tangkap dalam perang Badar, anak dia, ya. Bapa saudara dia Umayyah bin Khalaf terbunuh. Tetapi, ya, anak si Umair ni dia tak mati, cuma kena tangkap. Ya, dia pun bagi tahu layanlah dia dengan baik, dia kata, ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita sakit hati ni, ya. Sebab orang Palestin cuba tengok bila dia tangkap tentera Israel, ya, negara haram Israel, apa dia buat? Ya, dilayan dengan baik, tak ada seksa, tak ada apa pun. Ya, jadi dibagi image yang baik, ya, good impression. Sedangkan, ya, bagi hadiah lagi, ya, masa nak perpisahan tu dia nak lepaskan kepada apa kita panggil, ya, pasukan Israel, ya, bagi hadiah pula lagi, ya, kepada tentera tu kita kata, ya. Itu image yang sangat bagus, ya. Yang dibuat, ya, oleh masyarakat Palestin, oleh Hamas. Sedangkan, ya, orang Palestin yang kena tangkap dilayan macam anjing, tak bagi makan, dipukul, ya, dipaksa dengan pelbagai-bagai benda-benda yang tak sepatutnya lah kita kata. Ya, sedangkan prisoner of war ni, ya, dia ada hak dia. Ya, kita tak boleh pukul, kita tak boleh, ya, minta maaf. Kita tak boleh buat macam tu, ya. Jadi maknanya dari segi akhlak adab tu kena ada lah, ya. Kita tak boleh main suka-suka hati, pukul-pukul ke, tak boleh, ya. Tu cerita dia. Okey, ya. Jadi Umair, ya, aku datang nak tebus anak aku, dia kata, ya. Kamu semua kena layan dia dengan baik, ya. Macamlah orang Islam ni layan dengan buruk, ya. Jadi bercakap jujurlah engkau, apa tujuan kau ke sini? Nabi tanya dia. Nabi tahu dah, ya. Jadi dia kata aku datang hanya untuk tujuan ini saja. Jadi Nabi kata engkau berbohong, ya, anta kazib, ya, kazabta. Ya, engkau dan Safwan bin Umayyah duduk dekat Hijir Ismail kan? Kalau bahasa kita lah. Ya, bukan kau dengan Safwan duduk kat Hijir ke? Ada plan kan? Ya, kamu bercerita tentang mayat-mayat yang dibuang dalam telaga buta, perigi buta di Badar kan? Kemudian kau berkata, seandainya aku tiada hutang, aku tidak ada tanggungan, tak ada anak bini, nescaya aku akan pergi bunuh Muhammad. Kemudian Safwan sanggup membereskan semua tu. Ya, jadi mana if anything happen to you, ya, Safwan akan tanggung semua hutang. Allah menghalang maksudmu itu. Ya, terkejutlah Umair. Pasal masa dia discuss dengan Safwan, ada tak orang lain? Tak ada siapa. Ya, hanya berdua tu saja, both of them. Ya, Safwan dengan Umair, dua saja. Macam mana Nabi boleh tahu? Ya. Sebelum ni Nabi claim apa? Nabi dapat wahyu daripada langit. Dan orang Mekah selalu tuduh Nabi bohong. Ya, bila Nabi lalu je dia kata apa cerita langit? Ya, dia bukan nak tahu tapi dia sindir.
Ya, apa cerita langit? Langit cerita apa? Ya, cerita apa hari ni? Ada apa kita panggil? Ada latest news ke? Ya, ada berita sensasi ke? Ya, mereka sindir Nabi. Jadi Umair bila dia dengar, ya, maknanya sebab apa? Ya, dia apa kita panggil, dia terkejut lah Nabi tahu. Tapi dia tahu tak Nabi selalu claim Nabi ni Rasul, Nabi ni Nabi, Nabi dapat wahyu. Orang Mekah semua tahu. Sebab tu bila ada sesuatu yang luar biasa berlaku, mereka senang terima. Ya, sebab apa? Sebab mereka dah tahu dah. Ya, kecuali kalau mereka duduk dengan kawan. Kalau duduk dengan kawan susah sikit. Sebab Umair ni bersendirian. Kita ni kadang-kadang bila duduk sendiri, kita tak ada tanya orang. Ya, ya, macam contoh ya, kita kata student yang jawab soalan exam dalam hospital contoh. Ya, sebab dia sakit, ya. So adalah seorang pengawas duduk kat situ jaga dia. Jadi pengawas tu mesti lenient punya sebab kawan tu sakit. Ya. Kalau dia tengok, ya, Ustaz pernah tengok, jumpa kawan lah, ya. Tak sebut siapa lah. Tapi maknanya nak bagi tahu dia jawab exam, ya. Jadi yang pengawas tu tengok, dia kata, nombor berapa tak boleh jawab. Dia siap tanya lagi. Bukannya budak tu tanya dekat pengawas tu tanya, ya, nombor berapa tak boleh jawab. Dia kata tu lah. Dia kata saya hari tu tak ulang kaji sangat benda ni. Ya, tak apa sihat apa semua. Nombor berapa? Dia tanya. Ya, dia pun kata nombor 3 lah apa cik. Nombor 3 tentang apa tu? Ya, dia pun bagi gambaran. Dia tak bagi direct. Ya, dia bagi gambaran. Itu kan cerita kalau contoh sirah lah kan. Itu bukan cerita Umair dengan si siapa dekat Iji Ismail ke? Oh, dia kata ya. Tahu kan cerita tu? Tahu. Okey, tu jawab. Dia macam tu dia bagi clue lah. Ya, tak adalah bagi semua. Jadi maknanya ya, sebab kalau kita seorang kita tak boleh nak meniru, kita tak boleh tanya orang. Tapi kalau kita ramai-ramai, ya, contoh macam bila mereka tengok Nabi belah bulan kan, ada tak di kalangan Quraisy yang percaya? Percaya bahawasanya itu satu benda luar biasa mukjizat. Ada yang percaya. Tapi sebab kawan-kawan punya pasal, dia kata, Muhammad bohong lah, confirm lah dia ni memang ahli sihir apa semua. Kita bila dengar orang punya komen, itu yang kita terikut-ikut tu. Sebab tu kadang-kadang lebih baik kita bersendirian. Tak ada siapa, ya. Sebab tu biasanya orang Melayu ni kalau dia duduk sendiri di luar negara, dia successful. Dia boleh berjaya, ya. Pasal dia tak tanya orang. Tapi kalau ada kawan, memang kawan ni biasa menjatuhkan kita je. Bukan semualah, ya, tapi ramai macam tu. Ya, itu kita cakap berdasarkan pengalaman. Jadi Umair dia nak tanya siapa? Ya, dia nak hubungi siapa? Tak boleh, tak ada siapa. Jadi dia terus percaya. Dia kata aku naik saksi, ya engkau adalah Rasulullah, ya Rasulullah. Dia tak panggil Muhammad dah, ya. Maknanya dia dah percaya. Dulu kami dustakan kau tentang berita dari langit wahyu yang diturunkan kepada engkau. Ya, rancangan aku dan Safwan tidak diketahui oleh sesiapa pun. Wallahi, aku yakin rancangan aku dan Safwan tiada seorang pun memberitahumu kecuali Allah. Ya, pasal dia percaya Allah. Dia percaya Allah. Cuma dia tak sembah Allah. Ya, dia sembah berhala. Ya, dia tawaf tak? Dia tawaf. Dia sa'i, dia sa'i. Dia berdoa, dia berdoa. Dia korban, dia korban. Tapi korban kerana berhala, bukan kerana Allah. Tetapi ritual yang dia buat tu semua tu betul. Ya, cuma dia punya kaifiat dia, ya, macam bila tawaf 7 kali sama, kusing Kaabah sama, tapi bertelanjang, bersiul, bertepuk tangan, itu yang salah. Ya, tetapi asas dia tu dia betul, ya, fundamental dia betul, ya. Cuma bila berkait dengan ritual tu dia dah tukar tambah, tu yang salah. Alhamdulillah kerana memberi hidayah kepadaku dengan cara ini, ya. Jadi Allah dah bagi apa hidayah kepada dia. Okey, ya. Maka Rasulullah pun sebut ajarkan dia tentang Islam. Sebab bila orang masuk Islam, kita kena ajar dia. Bacakan Al-Quran kepadanya, ya. Sebab apa? Sebab bila baca Quran dia faham. Pasal dia orang Arab, ya. Arab Quraisy ni dia punya level standard of Arabic dia tinggi. Pasal mereka ni golongan penyair, pemidato, memang pandai berbahasa. Jadi bila dia pandai berbahasa, bila Nabi bacakan ayat Quran ya, untuk mereka ni mereka faham. Ya. Bukti mereka faham ni ialah ayat apa kita panggil tabat yada abil lahabi watab kan. Ketika turun tabat yada, siapa orang yang paling marah? Perempuan siapa paling marah bila tabat yada? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab lah kan. Sebab apa Abu Lahab marah? Sebab ada gelaran dia kat situ dan cerita tu memang cerita dia dengan isteri dia. Wa mra'atuhu hammalatal hatab tu cerita dia dengan isteri dia. Kalaulah dia tak faham, ya, bahasa Arab, masakan dia datang bersama dengan isteri dia mencari Nabi, nak baling batu ke Nabi, nak maki hamun Nabi. Ya, kerana dia faham. Ya, jadi ajarkan dia tentang Islam, bacakan Al-Quran kepadanya dan bebaskan untuknya tawanan. Maknanya bebaskan, ya, tak perlu bayar. Kerana apa? Kerana
bila seseorang tu masuk Islam, biasanya dia akan dipulangkan balik harta yang dirampas. Harta yang dapat dalam perang tu dipulangkan balik. Kalau dia ada anak, isteri ataupun keluarga yang ditawan, maka mereka akan dibebaskan juga. Tak ada bayar apa-apa. Tak perlu diminta dia punya tebusan, tak perlu. Safwan menunggu-nunggu berita dari Umair. Jadi setiap hari dia menunggu berita dari Madinah. Ucapan Safwan kepada warga Mekah. Sebab tak tahu cerita kan. Dia tak tahu yang sepupu dia dah masuk Islam dah. Dia kata, wahai penduduk Mekah, ya maksyara ahlul Mekah, bergembiralah kalian, tidak lama lagi kabar gembira yang membuatkan kamu semua lupa tentang kekalahan kita di Badar. Sebab dia jangka Umair dapat bunuh Rasulullah. Mana Umair ni somebody lah. Dia yang mahir bermain senjata. Sebab kalau tidak, dia seorang. Dia kan one man aja, one man show lah. Tak ada siapa tolong. Masakan dia boleh bunuh Nabi. Sedangkan ada Saidina Umar, ada Abu Bakar, ada Ali kan. Takkan dia boleh bunuh Nabi, kita kata. Maknanya, dia punya kemahiran tu mesti hebat. Dia ni mesti somebody punya. Sehingga Safwan memberikan keyakinan penuh dia akan dapat membunuh Nabi. Akhirnya datang berita dari Madinah memberitahu tentang Umair dia dah masuk Islam. Safwan kecewa dan bersumpah tidak akan bercakap dengan Umair selama-lamanya. Dan tak bagi bantuan kepada dia. Ni gambar Mekah banjir ni. Kalau kita tengok tahun 1960-an. Jadi kawasan apa kita panggil kawasan yang dipanggil sebagai mataf ataupun tempat tawaf ni air naik sampai dekat pintu Kaabah ni Jadi air memenuhi tempat tawaf ketika banjir melanda Mekah tahun 1960 dan banjir ni selalu berlaku. Sebab tu masa Nabi berusia 35 tahun dalam jilid pertama dulu kita dah baca Nabi dilantik untuk menjadi hakim dalam isu yang berkaitan dengan meletakkan semula Hajar Aswad. Sebab bangunan Kaabah diroboh, Hajar Aswad tu disimpan di satu tempat. Jadi bila bangunan baru disiap dibina, nak masukkan balik Hajar Aswad tu di casing dia tu, maka mereka bergaduh satu sama lain kerana merasakan mereka yang paling layak. Maka apa yang berlaku? Mereka pilih satu empire, satu pengadil untuk decide macam mana nak settlekan benda ni. Dan Nabi telah mencadangkan supaya digunakan serban lah letak Hajar Aswad tu tengah-tengah, masing-masing kabilah pegang bucu-bucu pada serban tadi. Bila sampai dekat dengan casing Hajar Aswad tu, Nabi ambil dan Nabi letak. Semua orang setuju. Semua orang puji Nabi, orang yang bijaksana. Jadi kita dah tahu dah. Itu masa Nabi belum dilantik menjadi Nabi, masa baginda berusia 35 tahun. 35 tahun maknanya belum jadi Nabi lagi. Jadi Nabi umur 40. Jadi peristiwa itu memberi gambaran bahawasanya orang Mekah, selain mereka tahu Nabi ini bercakap benar, Nabi ini amanah, Nabi ini daripada kalangan Bani Hashim, Nabi ini semua benda-benda baik itu duduk pada baginda. Dan Nabi pula dapat menyelesaikan masalah yang menjadi isu besar. Yakni peletakan semula Hajar Aswad yang menyebabkan orang Quraisy ini hampir bergaduh dan nak berbunuh sama sendiri. Okey, itu kita dah cerita dalam chapter dalam jilid pertama dulu. Kemudian percambahan minda, apakah hukum memberi salam kepada orang kafir? Apa hukum dia? Kak Ana, apa hukum dia? Boleh ke bagi salam? Boleh, Boleh bagi salam. boleh. Macam mana? Macam mana salam kita bagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Ada satu Cina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu masa pergi ziarah Nabi di apa kita panggil? Itu datang kereta ziarah makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagi salam pada orang kafir boleh ke? Tak boleh. Mana boleh? Bagi salam pada orang kafir tak boleh. Tapi kalau orang kafir bagi salam, kita boleh jawab, jawab sebahagian saja. Dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil pada sirah juga. Jawapan ni duduk dalam sirah. Sebab orang Yahudi pernah bagi ucapan yang tak elok pada Nabi. Dia kata Assalamualaikum, Assam. Maknanya kebinasaan kepada engkau, wahai Muhammad. Orang bagi Assalamualaikum. Dia kata Assalamualaikum. Jadi Aisyah tolong jawab. Nabi tak jawab.
Ya, sebab dia tak bagi salam kan. Ya, dia sebut kebinasaan padamu. Ya, Aisyah jawab waalaikumsalam. Ya, atas kamu juga kebinasaan. Ya, itu pernah berlaku. Kemudian, ya apa lagi? Kalau orang bagi sabah khair boleh jawab subhanallah boleh. Dia kata good morning, boleh tak jawab? Boleh. Sebab dia tidak berkait dengan agama. Good morning tu tak berkait dengan agama. Ya, selamat sejahtera boleh jawab, tak ada masalah. Tapi kalau dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ya, waalaikum, ya, waalaikum, waalaikum saja. Boleh sampai kat situ. Waalaikum, ya. Assalam tak boleh. Sebab assalam tu makna kesejahteraan. Sejahtera tak boleh kita doa kepada orang bukan Islam, tak boleh. Ya, dalam bahasa Arab lah assalam. Sejahtera dalam bahasa kita tu dia tidak menggambarkan assalam dalam bahasa Arab. Sebab tu kita kata selamat pagi dan selamat sejahtera pada sidang hadirin sekalian. Boleh tak? Ya, jawapannya boleh sebab selamat sejahtera tu bahasa kita. Tapi Assalamualaikum itu mengandungi ya lafaz yang diajar oleh Allah ya kepada Nabi dan kepada umat manusia lah. Jadi dia special ya tak boleh ya. Jadi kalau kita nak bagi ucapan macam tadi lah dalam konteks kita ya kita kata selamat pagi dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan pada apa kita panggil ya pada mereka yang beragama Islam Assalamualaikum warahmatullahi. Kena cakap macam tu lah. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi kepada yang beragama Islam dan selamat sejahtera, ya, selamat pagi dan selamat sejahtera, ya, salam muhibah pada sahabat-sahabat lain, ya, ataupun members of the floor, pandai-pandailah, ya. Tapi kita tak boleh bagi salam pada orang bukan Islam, tak boleh. Kalau dia bagi salam pada kita, kita boleh jawab dengan waalaikum saja. Setakat tu. Ya, ada soalan? Tak ada. Ya, dating KT okey. Perempuan okey. Okey, tak ada soalan. Okey Ustaz, tak ada soalan. Saya tak ada soalan Ya, tu faham ya. Maknanya orang orang bukan Islam bagi salam kat itu tak boleh jawab tuan-tuan. Kecuali waalaikum sajalah. Waalaikum. Bolehlah ya. Ha, tapi jangan kata waalaikum saja ya. Jangan kata macam tu. Nanti dia kecil hati kan ya. Waalaikum kita kata ya. Pandai-pandailah. Waalaikum ya dan ke atas kamu ya. Macam orang bukan Islam ya. Macam kita apa kita bersin kan. Bila kita bersin so kita sebut alhamdulillah ya. Jadi orang tu sebut yarhamukallah ya. Jadi kita jawab yahdikumullah ya. Alhamdulillah kita cakap. Kemudian orang bukan Islam tu sebahagian dia dah biasa dengar kawan-kawan dia sebut. Ya. Jadi dia pun sebut yarhamukallah. Moga Allah rahmat kamu. Kita jawab ya yahdikallah atau yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kamu. Kita tak boleh kata Allah bagi rahmat pada kamu juga tak boleh. Ya, jadi kita hanya boleh jawab mudah-mudahan Allah bagi petunjuk pada kamu, bagi hidayah tu boleh, ya. Jadi kalau orang orang bukan Islam dia pun dah biasa dia bersin dia sebut alhamdulillah, kita pun tak boleh kata yarhamukallah. Kita kata yahdikallah. Ya, ya hak simpul dal yahdikallah. Ya, mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kamu. Kita doa hidayah boleh. Tapi kalau kita nak doa rahmat, tak boleh. Rahmat hanya untuk orang Islam saja. Hidayah boleh untuk semua. Ya, jadi boleh ya, tak ada masalah. Ya, Allah berilah hidayah kepada jiran saya. Ya Allah bagilah hidayah pada kawan sekerja saya. Ya Allah bagilah hidayah kepada partner bisnes saya, bisnes partner saya. Boleh, boleh. Hidayah boleh, tak ada masalah. Ya, tapi kalau apa kita panggil ya, kalau rahmat tak boleh. Minta maaf ya. Boleh tak kita kata kita pergi kubur dia ataupun kita pergi rumah dia, suami dia meninggal, kita datang, kita pun kata ya, may apa kita panggil? May Allah ya apa kita panggil? Ya apa kita sebut? Rest in peace contoh. Rest in peace tak boleh. Ya sebab rest in peace tu confirm dia tak akan rest in peace punya dalam kubur. Ya, sebab program dalam kubur tu macam-macam ya. Dia tak akan relax lah ya, dia tak akan rest in peace, tak ada punya. Tak akan peaceful punya kedudukan dia tu ya, penuh dengan apa kita panggil dengan azab ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So tak boleh lah ya, rest in peace RIP kita kata tak boleh ya. Tapi macam tadilah ya, kita ucap takziah boleh tak? Boleh. Ya, sekarang ni banyak isu ya kita hubungan sesama masyarakat ya. Dan kalau dia jemput boleh tak kita hadir ya. Orang sebelah rumah kita, orang bukan Islam, suami dia meninggal atau anak dia meninggal, boleh tak kita ziarah? Boleh.
Ziarah tak ada masalah, ya. Boleh tak kita ucap takziah pada dia? Boleh, ya. Kita kata Condolence sajalah Ustaz. My apa dia? condolence sajalah. Kita just sampaikan Contoh condolence contoh lah. condolence tu macam mana? Cuba bagi contoh. Bagilah cakaplah sikit. Sorry for your loss. Ya, cukuplah kita kata, ya, I'm so sorry for your loss, ya. Kita kata kami Ustaz, ucap tadi takziah saya tak pada apa cash. Yadikallah. Tadi yang kena sebut tadi saya nak Yahdikallah tu kalau bersin. kalau bersin Hmm. Kalau bersin, kita ada dua isu besar ni. Satu bagi salam, ya. Kedua bersin. Ada dua cerita ni. Satu greeting, ya, disebabkan dia bagi salam kat kita. Kalau dia kata Assalamualaikum, ya, Kak Rozina akan jawab apa? Apa dia Ustaz? Macam mana? Waalaikum saja. Waalaikum. Waalaikum saja, ya. Tapi kalau dia bersin, dia sebut Alhamdulillah, ya. Kita jawab Yahdikallah. Boleh jawab, tapi Yahdikallah. Ya. Ya, kalau dia tanya pasal apa beza dengan Yarhamkallah, ya. Pasal kita kata untuk orang Islam Yarhamkallah. Ya, tapi untuk blessing kan, blessing tu Yarhamkallah lah. Mudah-mudahan Allah blessing dia, Allah bless dia. Tapi kalau untuk orang bukan Islam, kita kata moga-moga Allah bagi hidayah pada dia. Ya, may Allah guide you. Ya, may Allah guide you. Ya, jadi may Allah guide you tu itu adalah doa yang terbaik yang kita boleh bagi kepada orang bukan Islam. Ya, kita suka dengan dia, kita sayang dia. Sebab dia ni orang baik, ya, dia tak buat jahat, dia. Kalau kita balik kampung ke, kita travel mana-mana pun kita boleh bagi kunci kat dia. Dia orang baik, dia orang jujur, ya, orang ada integriti. Ya, even bila kita bagi dia kunci itu, ya, kucing kita pun dia tolong jaga bagi makan, ya. Sedangkan kita tak suruh pun, ya. Bunga-bunga kita pun dia siram. Jadi maknanya orangnya bagus, ya. Mengapa kita tak pernah mendoakan hidayah pada dia, ya. Kita ramai kawan-kawan non-Muslim, ya, yang kita berkawan dengan dia masa sekolah, masa universiti, ya, masa kita bekerja dulu, ya. Dalam bisnes dan sebagainya. Maknanya kita jumpa ramai orang yang bukan Islam. Pasal apa kita tak pernah mendoakan hidayah pada mereka, ya. Bukan susah sangat. Kalau dia bersin, ya. Ya, bersin. Let's say dia bersin, dia kata excuse me kan, kita kata may Allah guide you. Itu pun dah cukup baik dah. Ya, kalau bahasa Arab lagi bagus, ya. Yahdikallah, yahdika. Ya, yahdikallah, ya. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kamu. Kalau dia tanya apa, what is the meaning of yahdikallah, ya. The meaning is may Allah guide you. May God guide you. Kalau may Allah tu mungkin dia akan rasa, Allah is your God, not my God, dia kata, ya. So kita kata may God, ya, may God the Almighty. Bila may God the Almighty tu maknanya Allah yang Maha Besar, Maha Agung, tak ada Tuhan lain lah tu. Ya, may Allah the Almighty guides you, ya, guide you, ya. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada kamu. Cukuplah. Ya, itu sebagai satu bentuk doa. Ya, mudah-mudahan para malaikat mengaminkan, ya, dan mudah-mudahan satu hari nanti dia masuk Islam. Ya, sebelum dia meninggal dunia, kita kata. Ya, cukup cantik dah tu. Jadi, apakah hukum memberi salam kepada orang kafir? Memberi salam dalam konteks Assalamualaikum warahmatullahi itu dilarang, tak boleh. Ya, kalau nak sebut juga macam mana? Ya, kita sebut ikut dia punya kebiasaan contoh, ya. Bila dia bagi good morning, kita boleh jawab, ya, good morning. Ya, kita kalau dia say good afternoon, boleh kata good afternoon, boleh. Ya, jadi kita kata, ya, kita jawab ikut dia punya greeting tadi, ya. Jadi kalau dia sebut Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum saja. Waalaikum kita sebut. Ya, dia pun kadang tak perasan. Kita tak sebut Assalam tu. Waalaikum. Thank you, ya, for your greeting, kita kata okey, ya. May God the Almighty guide you, ya. Guide all of us, ya. Give us blessing dan sebagainya. Itu blessing tu kalau mak dia rahmat dalam konteks Islam tak boleh lah. Ya, sebab rahmat tu hanya untuk orang Islam saja. Ya, orang beriman memanglah orang Islam saja. Maknanya kalau dia syahadah, kita boleh kata, ya, yarhamkallah. Ya, mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kamu. Tapi kalau dia bukan orang Islam, yahdikallah saja. Yahdika untuk lelaki, yahdiki untuk perempuan tu je lah. Tapi kalau kita tak pasti ka ke ki, hantam sajalah. Yahdikallah, sudahlah. Ya, sebab dah kita tak tahu mana feminin, mana maskulin. Ya, okey, ada soalan, silakan. Tak ada, ya? Okey, kalau tak ada, fahamlah tu. Bab ke-12, pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Ya, Sekejap Ustaz, Ya. mau tanya. Silakan. Kalau non-Muslim
bukan ditanam tapi dibakar. Apa dia punya azab dia. Yelah, azab ni nak kata macam mana kan? Sebab dia nak dibakar kan? Itu memang tradisi dia. Tapi Hmm. azab tetap azab jugalah. Ya? Walaupun dia dibakar tubuh dia, Allah yang Maha Berkuasa ya, akan mengazab dia juga. Bagaimana tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya? Kita tak boleh kata, oh, kalau dibakar maknanya ya, dia punya tubuh dia hancur berkecai jadi debu. So dia selamat daripada azab kubur, azab akhirat. Tak. Ya? Pada pandangan mata kasar mungkin dia dah jadi abu, tapi di sisi Allah dia tetap ya, dia tetap apa ni, one piece, tetap juga manusia yang akan diazab ya, walaupun dia duduk dalam laut contoh ya, dia dimakan ikan contoh, dia terbakar hangus rentung ya, ataupun dia lemas dalam laut, kita kata tak ada kubur dia ya, kita kata mati tak ada nisan ya, kerana tak tahu di mana mati, dalam perut buaya dan sebagainya. Dia tetap one piece di sisi Allah, dan azab kubur tu berjalan macam biasa. Bagaimana? Itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Boleh ya? Okey. Jadi bab ke-12, pengusiran Yahudi Bani Qainuqa'. Bani Qainuqa' ni salah satu daripada 3 kabilah Yahudi yang paling besar di Madinah. Ya, Qainuqa'. Qainuqa' ni mereka adalah peniaga. Ya, maknanya mereka ni in control of pasar Madinah. Ya, wet market dengan dry market sama aja. Maknanya mereka lah yang kontrol pasar emas. Ya, emas ya. Jual barang-barang logam senjata mereka juga. Ya, jual barang-barang basah contoh ya. Termasuk buah-buahan, susu ya dan sebagainya, mereka lah yang in control. Bani Qainuqa' ya. Sebab itu sebelum Islam datang, mereka menguasai keseluruhan apa ni, apa kita panggil ya, business chain tu lah ya. Jadi mereka jadi peraih ya, yang buat kerjanya orang Arab dan terpaksa jual kepada Bani Qainuqa'. Sebab mereka nak jual di mana ya, nak jual di pasar. Tetapi bila Islam datang daripada Mekah ya, para sahabat Nabi, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman bin Auf ya, dan semua para sahabat Nabi, Az-Zubair ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya, mereka masuk, mereka cuba untuk penetrate market di Madinah tu ya. Jadi mereka beli ruang kedai ya di pasar Madinah, dan mereka bersaing secara sihat dengan Bani Qainuqa' ya, dan akhirnya kita tahu ya, pasar Madinah tu balance lah. Ya, sebab tu Nabi tak suruh orang Islam bina pasar baru. Kita kena masuk dalam pasar yang sedia ada dan kita bersaing secara sihat dengan mereka. Kalau mereka kenakan harga yang tinggi, kita bagi harga yang munasabah. Ya, bukanlah makna rugi ya, sebab kita meniaga takkan nak rugi kan ya, tapi mungkin dia punya margin tu tak, profit margin tak sebesar seperti mana orang Yahudi lah yang menekan, yang mengenakan apa ni, riba dan sebagainya. Ya, orang Islam tak belajar, tak buat macam tu. Okey ya, kalau kita tengok Masjid Nabawi. Ya, bukan Masjid Nabi ya. Masjid Nabi dari segi grammar salah. Masjid Nabawi. Ya, kita tak kata Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Betul kan lah ya. Jadi Masjid Nabawi ya. Kalau nak kata Masjid Nabi boleh, tapi kena letak alif lam kat tengah-tengah. Itu dari segi grammar ya. Masjid Nabawi ataupun Masjid An-Nabi, ada alif lam. Ya, Masjidun Nabi. Kalau kita kata Masjid An-Nabi atau Masjidun Nabi boleh. Tapi kalau tak nak letak alif lam, Masjid Nabawi. Ya, tu dia punya kaedah dia. Jadi kalau untuk sebut Masjid Nabi tak tepatlah. Ya, Masjidun Nabi payah nak sebut kan. Masjid Nabawi sudahlah. Ya, untuk orang kata Masjid Nabi kita betulkan Masjid Nabawi. Sebab dari segi grammar salah. Pasal ya, bila kita sebut Nabawi dia jadi adjektif. Ya, jadi adjektif. Ya, bila jadi adjektif tu maknanya dia menerangkan tentang masjid tu. Mana masjid yang dibina dan diasaskan oleh Nabi. Sebab tu dipanggil Masjid Nabawi. Ya, maknanya bukan Nabi punya. Kalau Masjidun Nabi seolah-olah Nabi punya masjid. Jadi bukan Nabi pemilik dia, Nabi pengasas. Ya, malah tanah Masjid Nabawi ni ya, Nabi dan para sahabat beli secara apa? Secara beramai-ramai daripada 2 anak yatim kaya ya, yang memiliki tanah di situ. Asalnya Masjid Nabawi ini adalah tempat jemur kurma. Tempat jemur kurma ya, tu masa awal-awal jilid kedua ni kita ada baca dulu. Jadi budak-budak ni anak orang kaya. Dia walaupun dia anak yatim ya, tapi mereka ni ada harta, ada pengurus harta dia ya.
Jadi pengurus harta tu bincang dengan anak-anak yatim ni macam mana kita bagi free lah ke Nabi. Nabi tak nak terima cara percuma. Jadi Nabi setuju untuk terima tanah tu, tapi Nabi dan para sahabat tetap nak bayar juga. Ya, jadi bayar tu supaya para sahabat merasai sense of belonging pada tempat tu. Sebab kalau kita dapat free, kita tak ada rasa, kita tak ada sense of belonging tu, tak ada. Dapat free kan, bila dapat free ni kita easy come easy go lah. Tapi kalau kita susah payah kan, kita nak dapatkan tu, bukan main susah lagi. Macam seorang lelaki, kita kata dia nakkan seorang perempuan tu, daripada SPM lagi kita kata. Dia dah usah-usah perempuan tu tak dapat, Dia kata tak apalah, kita belajar dulu, You belajar rajin-rajin, I pun belajar rajin-rajin, nanti kita tengok macam mana. Jadi sama-sama belajar, kita kata. Masuk tahun 1, dia try lagi, tak berjaya lagi. Perempuan sebab orang lelaki ni dah insist on nak try juga dia kata macam inilah. You make sure every semester you dean's list. Jadi minimum besok CGPA at least 3.5 and above. Okay, I consider. Belajar betul-betul lah lelaki ni. Tapi kalau you dapat first class honours 3.75 and above, InsyaAllah satu kaki I dah terima you. Dia bagi macam tu. Semangat orang tu belajar. Jadi maknanya ada benda dia nak dapat tu susah. Bila nak dapat tu susah, tapi macam tadilah, bila nak dapat tu susah, dia akan appreciate lah. Sebab nak dapat tu payah. Tapi kalau hari pertama registration tanya, you kalau I ambil you sebagai girlfriend boleh? Tak ada isu, okey je, I okey je. Daripada tahun 1 dah macam tu. Jadi senang sangat. Jadi jangan jangan murah sangatlah, jadi letak harga sikit, macam Sulaim ketika dipinang oleh Abu Salamah. Ustaz cakap ni berdasar pada sirah. Kalau orang tanya, pasal apa Ustaz cakap macam tu? Pasal Sulaim, mak Anas bin Malik, ketika dia dilamar oleh Abu Talhah. Abu Talhah antara orang paling kaya di Madinah tu. Abu Talhah yang ada kaya Abu Talhah ni, kaya dia, apa kita panggil kaedah, Kurma. apa Kebun kurma. dia punya Kurma. Kurma. kurma dia, dekat mana kebun kurma dia? Sebelah Masjid Nabawi. Di sebelah tu tak salah, yang lebih tepat di hadapan. Sebab kalau jawab sebelah, Ustaz bagi markah juga. Sebelah, sebab di hadapan pun sebelah. Di hadapan, di kanan, di kiri, di belakang tu semua sebelah kan? Ataupun kita kata berdekatan dengan. Jawapan yang lebih selamat, berdekatan dengan. Jadi sebelah tu macam sebelah. Tapi sebelah boleh. Sebelah depan sebelah. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang. Semua tu sebelah. Berdekatan dengan pun okey juga. Tapi kalau berhadapan dengan, itu A lah. Itu A jawapan. Dia macam tu. So, bila dia kaya dan Sulaim pula kan suami dia, bapa Anas, Malik tu kan tak masuk Islam. Jadi bila tak masuk Islam, dia pun tinggalkan Madinah, dia pergi ke negeri Syam. Dia mati di sanalah, Abu Talhah pula, bila dia tahu Sulaim ni dah tak ada hubungan dengan suami dia, dia try lah. Dia masuk meminang dengan harapan Sulaim akan terima pasal dia orang kaya. Tapi Sulaim punya consideration bukan kaya saja, mesti masuk Islam dulu. Dia bagi syarat. Abu Talhah, kau boleh pinang aku boleh terima dengan syarat kau masuk Islam dulu. Masuk Islam, belajar sikit sebanyak fundamental of Islam daripada Nabi, kemudian kau datang balik, aku terima. Dia bagi syarat. Maknanya boleh bagi syarat. Kita bagi syarat. Minimum you 3.5 and above. Dapat 3.75, first class honours, InsyaAllah satu kaki I dapat. Tapi macam tadilah, you kena datang Minang. Kalau bapa I, mak I suka, okey, jadilah. Kalau tak boleh. Minta maaf, sorry. Dan you mesti ada minat nak buat master, kita kata. Bagi syarat. Kalau Ustaz bagi syarat macam tu je. Kalau dia datang, kita kata, boleh, tapi anak pakcik ni tengah buat master, make sure dia siap master tu. Sebab degree dah dapat, okey. Dia tengah buat master. Jadi jangan kacau dululah. Bagi dia semangat, motivasi, siap ke master. Siap master, insyaAllah kita kira lain. Boleh. Macam kena bagi syarat. Okey lah. Alhamdulillah lah. Sebab kalau tidak orang perempuan dah kahwin, nak buat master tu payah nanti. Orang lelaki tak apa. Orang lelaki dia, cabaran dia lain. Orang perempuan ni payah dengan anak. Nak menyusu lah, apa semua sebagainya memang payah. Unless kalau dia dapat full scholarship lah. Full scholarship okey lah. Sebab tak perlu pergi pejabat.
Tak perlu meeting, tak perlu tu, tak perlu ni. Itu senang. Ya. Okey, ya, selesai. Jadi Masjid Nabawi, ya, itu istilah dia, ataupun Masjidun Nabi, Masjid An-Nabi. Tapi kalau Masjid An-Nabi itu nampak seolah-olah Nabi punya masjid. Ya, prophet, ya, prophet mosque kita kata, macam Nabi punya, ya. Tapi kalau sebut, ya, Masjid Nabawi ni dia jadi sifat, dia adjektif. Maknanya masjid yang diasaskan oleh baginda Nabi, ya. Tapi pembinaan dia sama-sama. Nabi pun contribute, sahabat-sahabat lain pun sama. Itu cerita dia. Jadi di mana Bani Qainuqa'? Bani Qainuqa' ni duduk tengah ni. Ya, bulat ni. Ya, Bani Qainuqa'. Bani Qainuqa' dia dekat dengan Madinah lah, ya, sebab Masjid Nabawi ni downtown Madinah tu, ya. Cuba kita tengok dia punya bangunan-bangunan dia. Ni bentuk apa ni, perempuan? Bentuk apa ni? Rumah-rumah ni, ya. Bentuk apa tu? Bentuk apa, ya? Kak Azlina, bentuk apa tu? Datin Ros, bentuk apa tu Datin Ros? Kasut. Bentuk castle, ya. Sebab apa, ya? Sebab mereka ni, ya, duduk dalam fortress. Ya, ni kita panggil fortress city lah. Kampung mereka pun ada fortress, ya. Sebab apa ada fortress? Sebab, ya, security purposes. Pasal kalau musuh nak datang, ya, mereka ada pengawal, ada pintu gerbang dia. Ya, ada main gate dia, ya. Kemudian ada watch tower dia, ada pengawal jaga. Kalau ada binatang buas, ya, macam serigala ke apa, tak boleh masuk dalam tu, ya. Jadi ada penghalang. Kalau berlaku sandstorm, selamat kita kata, ya. Jadi semua aktiviti berlaku di dalam tu. Jadi orang nak masuk, dia kena lalu pintu depan, ya. Tak boleh, tak ada pintu lain. Jadi selamatlah, ya, lebih selamat, ya. Jadi macam itulah cerita dia. Okey, ya. Jadi bila kita sebut tentang kampung ni memang macam nilah, ya, dia punya bentuk dia, ya. Jadi Bani Qainuqa' kita tahu, ya, dia ada perancangan untuk memalukan Islam. Sebab tu nanti mereka dihalau keluar, ya. Jadi sebab tu tajuknya pengusiran Yahudi Bani Qainuqa', ain, ya, ada ain tu, ada apostrophe tu ain. Jadi mereka ni kampung mereka dekat dengan Masjid Nabawi, ya. Kalau Bani Nadir dia dekat dengan Masjid Quba. Ya, sebab Masjid Quba ni di selatan. Nabi daripada Mekah, bila Nabi sampai daripada Mekah, Nabi akan touchdown di Quba dulu. Pasal Quba ni paling selatan. Ya, dia kata panggil southernmost lah, ya, southernmost. Kalau Masjid Nabawi duduk tengah tu. Ya, jadi kalau apa kita panggil, kalau kita datang daripada selatan, daripada Mekah, mesti kita sampai ke Quba. Sebab tu Nabi bina Masjid Quba lebih dulu. Pasal, ya, Quba tu yang paling dekat dengan Madinah, dengan Mekah. Ya, dia paling selatan, ya, southernmost. Jadi Nabi duduk di sini 5 hari 4 malam, kita dah bincang panjang dah. Ya, kalau perempuan lupa, 5 hari 4 malam. Ketika sampai di Quba, Nabi masih mengqasar solat. Pasal apa Nabi masih qasar, Kak Ruzi? Pasal apa Nabi masih qasar solat? Sebab? Masih dalam fasa musafir tu. Ya, betul, ya. Masih dalam musafir. Sebab belum sampai final destination. Final destination adalah di downtown Madinah. Jadi bila kita on the way, masih lagi on the way, walaupun dah tak jauh dah, ya. Jarak hanya 2 batu je, 3.2 km. Tapi dia bukan perjalanan antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi tu, ya. Perjalanannya datang daripada Mekah. Jadi sebab tu masih dalam fasa apa, ya, fasa musafir. Statusnya masih musafir. Ya, dan Quba dulu berada di luar Madinah. Ya, mana bukan masuk Madinah lagi, belum masuk Qaryah Madinah lagi. Sebab tu masih musafir macam kita lah, ya. Jadi bila perempuan nak balik Shah Alam, ya, ikut Gantry Highway daripada utara, ya, turun, ya, bayar tol dekat apa ni, Elmina, ya, Elmina apa tol, kemudian bayar tol di Bukit Jelutong. Kemudian sebelah kiri ada R&R. Boleh tak sembahyang jamak qasar di R&R, apa kita panggil, tepi tu, perhentian sebelah Bukit Jelutong tu? Boleh tak? Masih boleh tak jamak qasar? Boleh Ustaz. Masih boleh, ya. Pasal itu belum masuk Karya. Korea perempuan di Seksyen 7. Tak masuk lagi, ya. Jadi kalau dah masuk Shah Alam tu, kita kata dah macam, kita kata boleh ke? Kita dah macam was-was kan, ya. Jadi lebih selamat sebelum masuk ke Seksyen 13 tu, ya, stadium, area stadium tu, berhenti dulu di mana-mana kita kata, ya. Dan surau tepi highway tu, ya, selepas bayar tol Bukit Jelutong tu, tempat yang paling
paling selamat lah kita kata. Berhenti situ ada tandas, ada tempat solat, sembahyang kat situ, selesai. Ya, sebab kalau kita nak berhenti di R&R Elmina, ya, ramai, ya, sebab dia ada kedai-kedai, ya, mungkin kita kata penuh, kadang parking susah nak cari. Tapi kalau di perhentian sebelah tol Bukit Jelutong tu, itu tak ramai orang sebab tak ada kedai, tak ada orang nak berhenti makan ke apa, tak ada. Ya, itu lebih mudah lah. Okey, ya, selesai di situ Masjid Quba. Ada ayat dia. Ya, apa ayat dia? Ya, Surah Ali Imran ayat 12, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, pengusiran Bani Qainuqa berlaku pertengahan Syawal. Maknanya selepas peristiwa Perang Badar. Perang Badar berlaku bulan Ramadan. Ya, ini Syawal. Syawal selepas Ramadan. Maknanya tahun yang sama, 2 Hijrah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lillazina kafaru, kepada orang kafir. Orang Yahudi ni kafir ke? Yahudi ni kafir ke perempuan? Kafir. Ya, tapi mereka bukan kafir musyrik, ya. Sebab musyrik penyembah berhala, mereka ni dipanggil kafir apa? Al-Kitab. Ya, kafir kitabi ataupun ahli kitab, ya. Dua lah istilah, kafir ahli kitab ataupun kita panggil kafir kitabi. Ya, jadi dua lah, ya. Jadi kafir ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, kafir juga. Sebab apa mereka kafir? Sebab apa mereka kafir? Sebab mereka apa? Antara sebab kita nak kata mereka ni kafir. Sebab apa Kak Rozi? Dia dah menyimpang tak ikut kitab asal. Okey, dia menyimpang, tak ikut kitab asal. Lain pada tu apa lagi? Dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi Dia tak wasallam. beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bila tak beriman tu, ya, bila tak beriman tu maknanya apa lawan tak beriman? Tak beriman kafir lah. Kafir mana mengingkari. Ya, sebab mereka tahu tak akan datang Nabi akhir zaman. Mereka tahu. Ada tak dalam kitab Taurat dan Injil? Ada. Ya, mereka selewengkan, ya, dan ya mereka mengubah hukum hakam Allah tu. Ya, hukum hakam yang asal ada dalam kitab Taurat Injil tu mereka ubah. Ya, maknanya mereka tak beriman lah tu. Ya, sebab mereka ubah kan. Kalau beriman dia terima seadanya. Kemudian mereka tolak ya kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu semua menyebabkan mereka kafir. Ya, ada satu lagi benda besar lagi yang mereka buat menyebabkan mereka ni kafir. Kerana mereka percaya bahawasanya apa? Satu lagi. Dua-dua jawapan tu betul lah. Nabi Isa. Sekejap. Nabi Isa. Teruskan. Allahu Akbar. Tersasul Ustaz kejap. Apa mereka percaya? Ada satu benda yang mereka percaya tu. Orang Yahudi pun percaya, orang Nasrani pun percaya bahawasanya Allah Allah ada anak. Allah ada anak. Allah ada anak. Ya, orang Yahudi menganggap siapa anak Tuhan? Yahudi. Uzair. Nabi Uzair. Ya, orang Nasrani semua kita tahu menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi mereka kafir. Itulah kafir yang paling teruk sekali. Pasal menganggap Allah itu ada anak. Ya, jadi bila menganggap Allah ada anak, itu menyalahi tauhid. Pasal agama ni asasnya adalah tauhid. Ya, jadi tauhid tu mana apa? Allah itu, ya, Allah tak ada anak dan tak ada isteri, tak ada. Lam yalid wa lam yulad. Yang pertama Allah tu esa. Qul huwallahu ahad. Balik pada suratul Ikhlas. Katakanlah Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada anak. Maknanya Uzair dengan Nabi Isa tu bukan anak Tuhan. Wa lam yulad dan tak ada mak bapak. Ya, kalau tak ada mak bapak, Nabi Adam pun tak ada mak bapak. Tapi Nabi Adam ada anak. Ada isteri. Jadi dia bukan Tuhan. Ya, kalau kita nak katalah ya Nabi Isa tu anak Tuhan, kita nak kata patutnya Nabi Adam tu lagi layak untuk dikatakan anak Tuhan. Pasal dia manusia pertama dan dia tak ada mak bapak. Nabi Isa walaupun tak ada bapa, at least dia tetap ada mak. Dan Nabi Isa dilahirkan daripada rahim mak dia. Nabi Adam daripada siapa? Ya. Maknanya Nabi Adam tu lagi layak untuk dikatakan anak Tuhan. Kalau sehebat Nabi Adam pun tak boleh jadi anak Tuhan, ini kan pula Nabi Isa AS. Ya, itu dia punya jawapan dia. So, kesalahan pertama ya yang kita sebut sebagai kafir itu ialah apabila mengatakan Allah itu ada anak. Meaning Allah tu bukan esa lah. Ya, dia masih ada anak, dia tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua sudah tentu mengubah kitab dia. Yang ketiga kerana tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Tiga benda besar.
Ustaz ulang balik. Yang pertama, kerana mereka percaya Allah itu ada anak. Kerana itu tauhid, ya, bukan menyalahi tauhid. Yang kedua, kerana mengubah kitab. Yang ketiga, kerana mereka tidak mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Okey, ya, tu cerita dia. Jadi bila dia tak iktiraf nabi, dia tak iktiraf Quran lah. Macam mana dia nak iktiraf Quran? Sebab Quran tu diutus oleh Allah, ya, diturunkan oleh Allah kepada nabi. Kalau nabinya, messengernya pun dia tak terima, maka mesejnya pun tak terima lah. Dia package, ya. Okey, itu dia punya cerita dia. Jadi kul katakanlah wahai Muhammad lillazina kafaru, kepada orang-orang kafir. Kafir ni siapa dia? Ya, kafir ni, kafir yang dimaksudkan adalah Bani Qainuqa, ya, kafir ahli kitab. Satu relabuna, ya, kamu akan dikalahkan. Ya, sin di situ makna akan, sa, ya. Sa atau saufa makna akan, tu relabun kamu akan dikalahkan. Wa dan tuhsyarun, kamu akan dikumpulkan oleh Allah, ya, di mahsyar besok, ila jahannam, ke neraka jahannam. Maknanya kafir ni kafir tak ada maaf, ya, tak ada maaf. Sebab kalau orang buat dosa, buat jahat, ya, selagi akidahnya tidak kafir, ya, dia ada peluang masuk syurga. Ya, dia akan dihukum di neraka, tapi setelah hukuman berakhir dia akan masuk syurga. Ya, dengan syarat dia masih ada tauhid. Ya, dia tidak syirik. Kalau syirik habis ya. Ya. Jadi apa yang dibuat oleh mereka ni, ya, sebenarnya adalah lebih daripada syirik lagi. Ya, jadi mereka menganggap apa ni, padri-padri mereka pun ada kemampuan untuk membuat hukum. Ya, seperti mana kita dah biasa dengar cerita seorang lelaki Arab, ya, beragama Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim. Beliau adalah seorang lelaki Nasrani. Ketika dia datang jumpa Nabi, dia pakai salib. Ya, bila pakai salib kita tahu dia Nasrani, ya. Dia pengikut Nabi Isa lah, ya. Dan Nabi kata, kamu orang Nasrani, ya, menyembah padri-padri kamu, ulama-ulama kamu. Dia kata, tak, saya tak sembah. Nabi kata maksud sembah tu ialah kalau Allah kata halal, padri kata haram, kamu pun haramkan. Kalau Allah kata halal, ya, padri haramkan pun macam tu juga. Maknanya yang menentukan hukum tu padri dan apa kita panggil, dia punya para ulama dia. Tak boleh lah. Ya, menghalal dan mengharamkan tu adalah kerja Allah. Maknanya padri itu ambil tugas Allah. Ya, patutnya bukan tugas dia, ya. Tapi dia ambil tugas tu. Maknanya samalah. Ya, kita menyembah dia. Bukan menyembah tu makna kita tunduk, patuh pada dia, tunduk kan? Bukan. Ya, macam sujud pada dia, bukan. Ya, tapi kita ikut apa dia cakap. Ya, blindly, ya, tak boleh. Wa bi'sal mihad, ya, dan jahanam itu merupakan seburuk-buruk. Bi'sa, seburuk-buruk. Hafal je lah perkataan tu. Bi'sa, seburuk-buruk. Kalau sebaik-baik, ni'mah. Dia dua je Quran sebut. Satu, bi'sa, seburuk-buruk. Ya, salin perempuan. Bi'sa, seburuk-buruk. Satu lagi, ni'mah. Ni'mah sebaik-baik. Ya. Sebab tu kita kata bi'sal mihad. Bi'sal masir. Ya. Tapi kalau ni'mah, ya, ni'mal masir maknanya tempat kembali yang paling nikmat. Syurga lah. Ya, kalau tempat kembali yang paling buruk, jahannam. Ya, itu dua apa kita panggil perbandingan yang Allah buat dalam Quran. Okey, ya, tu cerita Ali Imran ayat 12. Maknanya ayat Ali Imran 12 ni adalah ayat Makkah ke Madinah ni? Madinah lah. Madinah lah, ya, sebab mana ada orang Yahudi duduk di mana? Mekah. Tak ada. Mana ada orang Yahudi duduk Mekah? Ya, orang Yahudi tak ada duduk Mekah. Orang Yahudi semua duduk Madinah. Tapi kita nak kena tanya juga, pasal apa tak duduk di Mekah kan? Sebab Mekah ni World Trade Center. Ya, kalau duduk Mekah untung, ya, boleh berniaga, boleh dan apa ni, Mekah ni dia ada crowd pula. Crowd pula dia adalah Kaabah. Orang datang everyday untuk tawaf, ya, orang buat umrah, orang buat haji. Jadi siapa duduk Mekah ni untunglah sebab banyak orang datang. Ya, tapi Yahudi tak duduk kat Mekah. Sedangkan Yahudi juga orang meniaga. Patutnya orang meniaga kita duduk di tempat yang boleh untung lah. Ya, perempuan nak buka bisnes, nak buka restoran contoh kan. Ya, dah tentulah kita buka di tempat orang ramai datang. Takkan kita buka restoran di tempat orang tak datang kan. Jadi tapi pasal apa Yahudi tak nak berniaga kat Mekah? Pasal apa mereka duduk di Madinah aja? Mesti ada sebab tu. Pasal apa duduk di Madinah tu? Pasal apa perempuan? Pasal apa duduk Madinah? Pasal apa tak datang Mekah?
Dia kena tax ke Ustaz daripada penduduk Mekah? Tak silap saya. Dari segi tag tu mungkin ada lah kan, of course Sebab lah kan. Ustaz Tapi dia ada jawapan lain lagi, ya. Dia depan bukan lain, masalah bisnes tu, ada benda lain. Masalah akidah dia, akidah. akidah. Pasal mereka percaya bahawasanya apa? Apa yang akan berlaku di Madinah tu? Yang tak akan berlaku di Mekah, apa dia? Orang Yahudi percaya apa, perempuan? Sehingga mereka tak nak tinggalkan Madinah tu. Nabi akhir, the last prophet dari akan dilahirkan dari kaum diorang. Ya, akan diutus di Madinah tu. Ya, dia percaya daripada Bani Israel lah, Yahudi. Dia percaya, ya. Sebab tu mereka tak nak pindah. Kalau mereka pindah, maknanya bukan family dia lah. Kalau dia pindah, dia tak duduk di Madinah, macam mana family dia nak jadi apa ni, one of the Nabi tu? Tak boleh lah. Dia tak boleh jadi candidate, ya, of the last prophet tu. Jadi in order to be one of the candidates, ya, untuk jadi Nabi akhir zaman, dia mesti duduk di Madinah tu. Dan dia telah duduk di Madinah sejak zaman Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tu Nabi nombor berapa? Nabi Muhammad 25. Nabi Isa nombor 24. Nabi Musa nombor berapa? Kak Rozi, ya? Kak Ana nombor berapa? Nabi Musa. Tu tengok balik, ya, senarai. Senarai 25 Nabi. Nabi Musa nombor berapa? Ya, perempuan tak laminate kan tu. Ya. Lupa balik, ya. Hentam lah dulu, hentam. Letak dulu nombor berapa? Hentam aja. 10. Nombor 10, ya. Nombor 10 Nabi Yaakob. Maknanya bawah lagi. Dia belas. Sebab Yaakob nombor 10, 14. ya, nombor 14. Dia memang jawapannya salah juga. Ya, tetap salah, ya. Dia sebelah pada 14, nombor 15. Nombor 15, ya. Itu Ibnu Katsir punya susunan. Kalau kita pakai Raihan punya lagu, memang Nabi Musa tu nombor 14, ya. Tapi kalau ikut Ibnu Katsir, Nabi Musa tu nombor 15. Nombor 14 Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bapa mertua dia nombor 14, nombor 15 Nabi Musa, nombor 16 dah tentu abang dia Nabi Harun lah. Ya, dah tentulah, ya, mesti, sebab dia sekelompok. Macam kita kata nombor 10 kan. Perempuan dah lupa dah. Ustaz ajar dulu. 1, 5, 10, 15, 25. Ya, 1, 5, 10, 15, 20, 25. Perempuan kena hafal yang tu je. Perempuan dah lupa dah. Ya, nombor 1 Adam. Ya, nombor 5 siapa? Nombor 5. Nombor 5 Nabi. Ya, nombor 5. Nombor 5 Nabi Soleh. Ya, nombor 10 Nabi Yaakob dah bagi tahu tadi. Nombor 15 Musa. Nombor 20 Sulaiman. 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perempuan jangan hafal 25 tu, ya. Hafal 5 saja cukuplah. Ya, sebab trik exam kita tak perlu baca semua. Ya, jadi kita baca yang penting-penting saja. Yang lain-lain tu dia akan apa kita panggil, ya, dia akan bantu kita nantilah, ya, dengan cara kita ingat 5 tu. Nombor 5 Soleh, ya. 1, 5, 10, 15, 20, 25. 1, 5, 10, 15, 20, 25. Ada 6 semua. Nombor 1 Adam, semua orang tahu. Sulaiman. Ya, nombor 5 Nabi Soleh. Soleh. Nombor 10 Nabi Yaakob. Yaakob, ya. Nabi Nabi Israel. Yaakob tu digelar Israel. Jadi kalau Nabi Yaakob digelar Israel, meaning semua Bani Israel, Nabi-Nabi Rasul, semua mesti lepas pada Yaakob. Mesti punya, ya. Jadi nombor 15 Nabi Musa, nombor 20 Sulaiman. Nombor 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 24 tak payah tanyalah, mesti Nabi Isa. Nombor 24 kan, mesti Nabi Isa. Sebab Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tak ada nabi antara dia. In between Isa dengan Nabi Muhammad tak ada nabi. Dah tentulah dia 24. Ya, nombor 23 siapa? Mestilah Nabi dan Rasul yang hidup sezaman dengan Nabi Isa tu. Siapa hidup zaman Nabi Isa, perempuan? Nabi Yahya. siapa? Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya, ya. Dan Nabi siapa? Satu lagi. Kalau dah Yahya, mestilah bapak dia. Zakaria. Zakaria. Ya, Zakaria. Kan dah dapat tu, tak payah hafal semua. Sebab bila tahu Nabi Isa 24, Nabi Yahya mesti 23. Ya, dan Nabi Zakaria bapak dia mesti 22.
Mestilah bapa dulu bawa anak kan. Zakaria 22, 23 Yahya, ya, 24 Nabi Isa. Itu dah settle dah kat situ. Kita pergi pula 15 tadi. 15 Musa. Bila 15 Musa, ya, Harun. abang dia dulu jadi nabi ke Nabi Musa? Nabi Musa dulu jadi nabi. Harun. Jadi abang dia 16 Harun, mesti 16 punya. Dan bapa mertua Nabi Musa yang hidup sezaman, nombor 14 Nabi Syuaib. Dah clear dah. 14, 15, 16 dah dapat dah. Ya, kita pergi pula Nabi Yaakob nombor 10. Kalau Nabi Yaakob nombor 10, nombor 11 siapa? Dah boleh agak lah. Nombor 11? Yusuf. Nabi Yusuf, anak dia. Ya. Yang lain tu nanti dululah. Mungkin kita tak dapat kan Nabi Yusuf. Selesai. Paling kurang Nabi Yusuf. 10, 11 tak ada isu dah. Kita pergi Nabi Soleh. Nombor 5 Nabi Soleh. Ya. Kalau Nabi Soleh nombor 5, Nabi Soleh bukan Nabi Arab pertama. Nabi Soleh Nabi Arab yang kedua. Ya. Maknanya Nabi Arab pertama mesti nombor 4. Siapa dia nombor 4? Nabi Hud. Ya, Nabi Hud. Ya, Nabi Hud, Arab pertama. Dah tentulah dia sebelum Nabi Soleh. Nak kata nombor 3, takkan nombor 3. Nombor 3 Nabi Nuh. Ya. 1, 2, 3 tu perempuan tak boleh lupa. Adam, Idris, Nuh. Jadi kalau kita dah tahu, ya, Nuh tu nombor 3, nombor 4 Nabi Hud. Pasal nombor 5 Nabi Soleh. Ya, itu penting kita tahu dia punya apa kita panggil, ya, dia punya core dia tu. Ya, anchor dia, ya. Nabi Adam nombor 1, nombor 5 Nabi Soleh, nombor 10, ya. 5, 10, 15, 20, 25. Hafal yang 555 tu. Ya, 10 Nabi Yaakob, 15 Nabi Musa, 20 Nabi Sulaiman. Kalau Sulaiman nombor 20, dah tentulah nombor 19 bapak dia. Siapa bapak Nabi Sulaiman? Daud. Nabi Daud, ya, perempuan. Macam tu aja trik. Ya, ustaz punya belajar macam tu. Ya, jadi akhirnya kita dapat apa kita panggil jigsaw puzzle tu kita boleh penuhkan. Ya, kita tak payah hafal semua. Kita hafal yang penting-penting, yang lain tu nanti kita bantu. Memang ada yang tak boleh dibantulah. Tapi paling kurang, ya, bila kita dah isi-isi tu, paling kurang kita dah nampak dia punya gambaran dah. Okey. Maknanya sebelum Nabi Yaakob ada tak Bani Israel? Tak ada lah. Sebab Nabi Yaakob tu Israel. Nabi Yaakob kan? Nabi Yaakob tu digelar Israel. Jadi Bani Israel adalah anak-anak keturunan dia. Starting from Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf nombor 11. Ya? Cuma 12, 13 tu, tu nanti ada isu lah. Tapi 14 kita dah tahu. Syuaib. Macam mana tahu Syuaib? Pasal nombor 15 anak menantu dia. Macam tu je perempuan. Ya? Walaupun kita mungkin tak dapat semua 25, tapi kebanyakannya kita akan dapat. Ya, kebanyakannya kita akan dapat. Yang lain-lain tu kita fill in the blank je lah. Nak buat macam mana kan? Okey, perempuan. Jangan lupa 1, 5, 10, 15, 20, 25. Perempuan. Ya? Bila kita hafal, ya, bila kita baca Quran, kita akan tahu siapa dulu, siapa kemudian. Dia akan membantu. Pasti dia akan membantu. Ya? Jadi, macam sirah kan? Mesti kita tahu. Perang Badar yang pertama. Ya, lepas perang Badar, perang Uhud, ya. Cuma tahun kita mungkin tak ingat. Kena ingatlah perang Badar tahun yang kedua ni kita bincang ni tahun yang kedua. Ya, pengusiran Bani Qainuqa pun masih tahun yang kedua lagi. Ya. Cuma perang Badar bulan apa ni Ramadan, ya, pengusiran bulan Syawal. Macam tu jelah kaedah dia perempuan, ya. Itu cara untuk mengingatlah. Ya, mungkin ada formula kadang-kadang adalah, ya. Formula kan, ya, untuk ingat nama anak Nabi, ya, nama isteri Nabi, ya, apa ni Nabi jumpa siapa masa malam Mi'raj kan, Nabi Adam, Yahya Idris, Yahya Isa, ya, Nabi Yusuf, Nabi Idris macam mana, itu adalah formula kan. Tapi yang lain-lain tu kadang-kadang tak pakai formula sebab kalau 25 tu panjang sangat nak buat formula. Jadi kita buat 1, 5, 10, 15, 20, 25. Okey, ya, paling kurang. Ya, dah tahu Nabi Sulaiman nombor 20. Dah tentulah bapak dia nombor 19. Ya, Nabi Musa nombor 15. Bapak Nabi Musa tak jadi Nabi. Ya, bapak mertua dia jadi Nabi. Siapa dia? Nabi Syuaib. Nombor 14. Macam itulah perempuan. Ya, Ustaz Arab, apa kaedah yang Ustaz ajar tu boleh membantulah. Ya, sebab Ustaz-Ustaz pun kadang-kadang dia tak ingat. Bila tak ingat, dia akan tertukar-tukar lah. Ya, contoh kita katakan, ya. Contoh Ustaz selalu tanya. Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman siapa dulu? Banyak kata mesti Nabi Sulaiman lah dulu Ustaz. Lepas tu baru Nabi Musa. Mana? Nabi Sulaiman nombor 15. Nabi Sulaiman nombor Nabi Musa nombor 15, Nabi Sulaiman nombor 20. Ya, jauh tu, jauh. Ya. Walaupun sama-sama apa ni Nabi Bani Israel, ya, tapi Nabi Musa lah dulu sebab Nabi Musa
dia tak dapat balik ke Palestin. Nabi Musa masuk Palestin? Tak masuk. Ya, Nabi Musa meninggal wafat sebelum masuk ke Palestin. Ya, Nabi Sulaiman dah jadi raja Palestin. Siapa yang sebelum Nabi Sulaiman jadi raja Palestin? Ya, Daud lah. Sebab tu dia panggil King David. Ya, selepas King David, King Solomon. Ya, mereka dah jadi raja. Dah jadi raja tu mesti selepas Nabi Musa. Nabi Musa mereka masih jadi rakyat, belum jadi raja lagi. Ya, tu dia punya cara untuk mengingat cerita. Okey, Puan, ada soalan? Silakan. Tak ada soalan tak apa, tapi ingatlah. Ya, ulang-ulang balik. Ya, cerita kat anak, cerita kat cucu. Walaupun cucu tak faham, tak apa. Cerita je. Ya, ya. Sebab budak ni dia macam sponge kan. Dia akan absorb je. Ya, sebab dia punya absorption ability tu ya kuat. Kita ni je. Kita sebut ulang-ulang. Kita ingatlah nanti bila kita Ustaz, ulang sekali kan. Ya. yang nabi-nabi yang semua nabi-nabi ni yang wafat, kita tahu ke bila-bila dia wafat, di mana kubur dia semua ada, Ustaz? Tahu tapi kebanyakannya tak pasti. Tak Kita hanya pasti boleh kan? agak saja. Ya, Nabi Muhammad yang confirm. Confirm. Macam kalau kita pergi Palestin, Ustaz tak tahulah masa Datin pergi. Tapi kalau Ustaz akan tunjuklah. Ni Nabi Ibrahim. Itu di Ya, Hebron. ya, confirm. okey, saya tahu. Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Okey, kalau Yusuf, Nabi Ibrahim dah tahu, Nabi siapa lagi yang kita tahu? Ishak. Ya, Nabi Ishak. Pasal Nabi Ishak tu anak pada Nabi Ibrahim kan? Ya. Jadi Nabi Ibrahim di situ juga. Nabi Ismail di Palestin ke bukan? Ismail. Ada. Di Palestin ke bukan? Jawab. Palestin. Ya ke tak? Ada. Tak, bukan jawab ada atau tidak. Ya, di Palestin ke bukan? Ismail. Kan rasanya dia di luar. Nabi Ismail. Dia di Mekah. Ismail. Dah tentulah di Mekah, bukan di Palestin. Macam mana di Palestin kan dia dibawa oleh mak dia pergi Betul. Mekah. Mm-mm. Ya. Tapi kita tahu tak, ya, kubur Nabi Ismail di mana? Kan tak tahu. Tak tahu. Ya, kalau dia yang datang ke Arab Saudi pun kita tak tahu, ini kan pula di tempat lain. Tapi Nabi Ibrahim tu memang memang dia terbukti ya duduk di Palestin. Hebron tu terkenal sebab nama lain bagi Hebron in Arabic adalah Al-Khalil. Al-Khalil tu adalah gelaran untuk Nabi Ibrahim. Ya, bandar tu memang bandar Nabi Ibrahim. Dia beli tanah kat situ. Ya, dia dikebumikan di situ Nabi Ibrahim. Lokasi secara spesifik, ya, adalah kubur-kubur tu cuma spesifik di mana, ya, mungkin tak pastilah, ya. Tapi lokasinya di situlah. Nabi Ibrahim, ya. Kemudian anak dia Nabi Ishak, ya, kemudian mana anak daripada Sarah. Ya, Sarah pun di Palestin juga. Ya, kemudian anak dia lagi Nabi Yakub, ya, menantu dia Rachel, ya. Menantu dia Rebecca tu isteri Nabi siapa ya? Nabi Yaakob. Rebecca tu isteri Nabi Ishak. Ya, kemudian Nabi Yakub tadi ya, Nabi Yakub dia dua isteri juga ya. Jadi yang dikebumikan di situ ialah Leah nama dia ya. Kalau Rachel tu dekat Bethlehem dalam perjalanan nak pergi ke Lagi. Hebron tu ya, daripada Baitul Maqdis nak pergi Bethlehem, dalam perjalanan tu ya akan jumpa Rachel punya tomb dia panggil. Ya, itu pun masih menjadi tanda tanya betul ke? Ya, yang pasti di Palestin di mana secara spesifik itu masih menjadi persoalan. Cuma tomb dia tu adalah ya. Tapi nabi-nabi lain kebanyakannya kita hanya mungkin di sini, tapi di mana lokasi tak pasti. Yang pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Nabi Yusuf, Ustaz? Macam mana? Nabi Yusuf tu? Nabi Yusuf ya, Palestin dia ada. wafat di Mesir. Di Mesir kan? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu di Mesir ya. Memang dia wafat di Mesir sebab dia jadi menteri di Mesir tu. Ya, cuma kalau Ibnu Katsir sebut ya, orang Yahudi yang jahat ni dia bawa Nabi Yusuf punya jenazah dibawa ke Palestin dan dikebumikan di Ada Hebron di juga. bawah. Tapi betul ke Ustaz? Ibnu Katsir kata betul lah ya. Dia letak itu bawah, kejahatan dekat dia bawah lah. tu kan? Kejahatan dia ya, sebab Nabi Yusuf tak boleh dibawa ke tempat lain, patutnya di mana dia meninggal, dia wafat, di situ dikebumikan. Ya, dari segi logiknya tak logik lah kan. Tapi Bani Israel dia boleh buat benda-benda yang dia sukalah, ikut dia lah. Ya, pasal dia yang tentukan. Kalau dia nak bawa, dia bawa. Ya, jadi hakikatnya Nabi Yusuf wafat di Mesir, patutnya dikebumikan di Mesir.
Ya, Nabi Hmm. Musa sebagai contoh, ya. Nabi Musa tak wafat di Mesir yang kita faham. Tapi dia di Jordan, ya. Masa tu Jordan tu part of Egypt lagi. Jordan tu part of Egypt. Ya, jadi dia tak masuk ke Palestin. Dia boleh nampak Palestin tapi tak dapat masuk. Ya, kalau kubur Nabi Musa di Mount Nebo namanya. Mount Nebo tu di Jordan. Dalam perjalanan kita nak turun ke Jerusalem, ya, daripada di border Jordan apa ni Palestin, ya, ada satu kawasan tinggi, ya, dipanggil Mount Nebo, Nebo, Mount Nebo. Kat Mount Nebo tu ada kubur Nabi Musa alaihissalam dan tidak berada di Palestin. Ya, tapi macam tadilah, siapa yang tahu hakikat? Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Tapi macam tadilah, ya, kubur Nabi Musa memang di area kat situ. Pasal ada hadis Sahih Bukhari sebut. Ya, Nabi kata kalau aku sampai ke tempat tersebut, aku boleh tunjuk kepada kamu, ya, tempat di mana Nabi Musa dikebumikan. Tapi Nabi tak sempat tunjuk pada para sahabat lah. Ya, pasal Nabi pergi Baitul Maqdis ni sekali je masa Mi'raj, Isra Mi'raj. Ya, tapi Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih. Jadi tempat tu, lokasi tu bukan di Palestin pasti, sebab dia tak masuk Palestin. Mereka kan sesat selama 40 tahun, ya, di Padang Teh dipanggil. Padang Teh itu mana padang kesesatan. Teh itu bukan teh minuman tu, ya. Ya, tayaha, teh dalam bahasa Arab maknanya kesesatan. Ya, jadi kesesatan, ya. Jadi dia apa kita panggil, dia satu lokasi Bani Israel, ya, dihalang oleh Allah daripada masuk ke Palestin sehingga Nabi Musa, Nabi Harun wafat, ya. Barulah datang anak buah, ya, ataupun anak murid kepada Nabi Musa tu. Ya, Nabi itu dipanggil adalah Yusha bin Nun, Joshua, Nabi Joshua. Nabi Joshua yang bawa masuk dia ke Palestin. Ya, itu mula-mula balik ke Palestin tu daripada Nabi Joshua. Joshua tu yang menemani Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Ya. Sebab ceritanya dia sambung menyambung, tapi dia tak ikut sekuen lah. Pasal Quran dia tak ikut sekuen. Sebab tujuan Quran bukannya nak bagi apa kita panggil, nak tunjuk sekuen, ya. Quran tak disusun ikut kronologi sebab tujuan Quran bukan history, bukan sejarah. Sejarah tu adalah apa kita panggil, ya, disebut tapi tidak disusun. Jadi kalau nak tahu detail tu kena belajar kitab apa kita panggil, Ibnu Katsir dipanggil Stories of the Prophet. Okey, Kejap, ya. Ustaz, kejap, satu lagi soalan. Yang Ya. tadi pasal Nabi-Nabi ni yang 25 ni, Hmm. selain daripada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yes. mana yang masih lagi hidup? Nabi mana masih hidup? Tak ada Nabi masih hidup. Tak ada kan? Tak ada, Nabi Isa Tapi saja. Nabi Khidir ke? Itu memang biasalah ustaz-ustaz duk cakap Nabi Khidir, Ha. kan. Tapi fatwa Dr. Yusof Qaradawi, ya, Nabi Khidir telah wafat. Nabi Khidir memang panjang usia dia. Ya, Ya. dia hidup sampai zaman Nabi Musa, betul, ya. Dia lahir sebelum Nabi Musa tapi dia hidup zaman Nabi Musa. Cuma hujah besarnya ialah semua makhluk Allah ni akan bantu Nabi Muhammad dalam peperangan. Dalam perang Badar, orang Islam 305. Malaikat pun turun untuk bantu. Betul tak? Malaikat turun untuk bantu. Kita dah baca dah. Ya. Jadi kalau Nabi Khidir tu masih hidup, ni para ulama muktabar termasuk Dr. Yusof Qaradawi kata, di mana Nabi Khidir ketika Nabi Muhammad perlukan bantuan. Ya, jadi bukti tak ada Nabi Khidir bantu Nabi, ya. Jadi ini menunjukkan Nabi Khidir telah wafat. Kerana kalau Nabi Khidir masih hidup, dia antara Nabi yang paling layak untuk bantu Nabi Muhammad dalam peperangan. Tapi Nabi semua wafat. Nabi Isa di langit macam mana nak turun? Sebab tu malaikat yang turun. Ya, itu hujah Dr. Yusof Qaradawi lah, ya. Tapi orang duk sebutlah Nabi Khidir masih hidup. Nabi Isa confirm hidup. Ya, sebab dia akan turun balik akhir zaman nanti. Nabi Khidir memang kat Palestin Nabi asalnya. Khidir berada di pertemuan antara dua laut ataupun pertemuan antara dua sungai. Dua sungai itu kalau Ustaz personally dekat Sudan. Pasal Nile River tu ada dua. Satu White Nile, satu lagi Blue Nile. Jadi tempat pertemuan tu. Kalau orang Sudan memang dia kata di situlah, ya. Okey. Sudan. Sebab Sudan tu bawah Mesir je, Datin. Okey. Sudan tu bawah tu je. Okey, perempuan, kita stop di sini ya untuk malam ni, ya. Okey, terima kasih Datin Getin, pada Kak Rozi, pada semua jamaah, ya. Terima kasih Ulang kaji balik tadi, ya. Ustaz. 1, 5, 10, 15, 25. 25. Okey. Raya ingat, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Lepas Ya, raya. sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Ya, sama-sama. Ya, insyaAllah. Ulang kaji. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah.